dompet ni. Kau punya Mesti ada orang Ada yang IC jatuhkan. ke? saya buka banyak dah duit dia. Ni RM50. Oh, tak tahu pun sekarang. Kita ambil lah. Kita ambil je. Ada kat bank lagi juga. Jangan. Ni orang punya. Tak Tapi apalah, orang tak tahu. kita elok pun tak masuk lagi. Mana boleh, tak bayar. Mungkin rezeki kita. Kita punya untuk kita punya rumah makan. Nanti. Kita belanja awak. Tapi nanti kalau awak guna duit ni, rezeki awak tak berkat. Apa yang awak makan tu? Tapi kita boleh guna duit ni pergi makan Shopee-Yaki. Awak tak tahu pun. Kita bertiga je. Jom, jangan bagi tahu orang tu. Okey. Aku kena bagi tahu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cikgu. Saya datang kat sini jumpa cikgu sebab saya ada nak tahu sesuatu. Nak bagi tahu apa tu Najma? Sebenarnya saya dan kawan saya ada terjumpa satu dompet ni cikgu. Jumpa dompet dekat mana tu? Dekat depan sana sebelum kami pergi kafe. Oh, jadi dekat mana dompet tu Najma? Sebenarnya ada kawan saya satu tu dia dah ambil dompet tu. Dia dah ambil. Sebenarnya saya dah larang tapi kami ambil juga. Tak apa Najma, cikgu hargai awak punya ketulusan dan kejujuran. Tak apa. Nanti cikgu datang ke awak, cikgu soal siasat cikgu tanya siapa yang ambil dan insyaAllah cikgu akan tolong cari siapa pemilik dompet tu. Terima kasih Najma. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Saya pergi dulu ya cikgu. Baik. Semua dah siap baca? Dah. Tapi kan saya rasa sepanjang saya mengajar ada seorang kat sini macam bukan dekat sini. Syamimi, awak kenapa sebenarnya? Saya pun tak tahulah cikgu. Tapi saya ada hilang barang. Tadi saya datang kelas. Saya tergesa-gesa sebab terlambat. Bila saya buka balik saya punya beg, rupa-rupanya dompet saya tercicir. Tapi bila saya patah balik dekat laluan yang saya lalu tu, dompet tu dah tak ada. Saya tak tahu dompet tu pergi mana. Dah lah barang penting tu banyak cikgu dekat dalam tu. Dengan kad bank, IC, semualah. Baiklah murid-murid, sebenarnya kalau terjumpa apa-apa, kita kena bagi dekat empunya. Tengok macam Syamimi ni, dompet dia hilang. Alangkah baiknya kalau orang yang jumpa tu terus bagi dekat Syamimi. Betul tak murid-murid? Betul. Tapi sebenarnya dalam kehidupan ni cikgu tak kisah pun awak jadi macam mana. Tapi awak kena jadi orang yang baik. Sebab orang baik tu dapat tolong orang lain. Tak apalah. Cikgu tahu macam mana nak selesaikan. Tapi sebelum cikgu selesaikan, cikgu harap awak semua boleh tolong Syamimi cari dompetnya. Cikgu keluar kelas dulu ya. Terima kasih murid-murid. Terima kasih cikgu. Sama. Mimi, kami nak bagi tahu. Kami ada terlampak dompet awak hari tu. Dan kami terambil lah. Jadi ni awak punya. Betul ke awak punya? Betul-betul ni Mia punya. Nanti kami pulangkan. Kami pulangkan balik. Okay, terima Kami kasih. minta maaf kalau kami tersilap ambil ataupun apa lah. Okay, terima kasih tak korang. Okey, sama-sama.